semalam saya lalu. Dia ada tempat yang drop dia tinggi lah tu. Kalau kereta rendah ni akan sentuh. Oh, cantik lah semua. Ini pun boleh mandi lah besar semua. Kawasan Jeli ni memang terkenal dengan banyak sungai cantik. Perut dah kenyang, teruskan perjalanan. Alhamdulillah, kenyang lah. Hari ni tak salah pilih kedai. Kedai ni sedap ni. Jadi kalau pergi ke Jeli, masuk dalam sikit, cari kedai ni, Azmi Nasi Kukus. Dah 11 tahun dah rasanya dia punya, kita tengok tulisan itu. Serius sedap. Dan harga dia saya nak bayar tadi, berapa Beb? 16. Saya punya air 16 lah. Terkejut Beb. Air dah lah pakai minum air teh dengan ambil ayam, bajeri, padu lagi, tambah atas on top nasi kukus tu. Memang syok jalan kat sini. Inilah dia. Harga memang ramah. Jadi saya akan teruskan sampai grade nanti sebab saya buat keputusan lah, sama ada nak pergi ND Survival Camp ataupun saya terus ke Baling. Tengok macam mana. Sebenarnya kalau dapat jalan pendek sedap, badan tak letih sangat. Letih yang semalam tu letih habis dalam kedai semalam fail. Ada satu kedai tu saya nak bagi 1 bintang tak boleh lah, niaga. Tapi 2 bintang saya bagi. Dalam mi dia ada telur lalat lah. Saya ngeri lah. Jadi saya makan sikit, saya makan daging-daging je. Bukan kita tak biasa, tapi kita nak berjalan. Kalau sakit perut nanti kan payah. Tuhan lah. Baik, saya teruskan perjalanan. Kita keluar masuk ke jalan Lebuh Raya Timur Barat. Kalau ada nampak gajah kat tepi jalan nanti sempat saya rakam lah. Kalau tak ada saya jalan terus je, mungkin rakam terus. Kita terus ke Greek, okey. Speed track. Besarnya. Tu speed trap kira speed tu. First dia tembak ke mana-mana, lepas tu dia tembak kali kedua dia tengok average. Area 21 Sir. Di situ situ Allah ibu menjari. Di situ adalah tempat port, dan kalau anda saja nak tidur pun boleh tidur di situ malam-malam. Cuma bising lah, lori banyak berhenti ni, dia tak tutup enjin, dan tu yang lemah sikit. Tapi kalau nak tidur sini memang pakai bus nak tidur. Dulu saya suka tidur ni sampai 2-3 pagi, tak kira dari sebelah sana atau nak ke sana, saya akan tidur di ujung sana. Pakai je plug lah. Line dekat sini saya com je ada, setahu saya Maxis belum ada lagi. Dia boleh call saja Maxis. Setahu saya call boleh. Ada toilet, ada surau. Okey, saya sambung ke perjalanan. Mari kita ke Greek. Baik, saya nak tunjuk satu alat. Alat ni bagus beli. Dia boleh cas untuk saya punya ni sampai 300 watt. Dalam tu gambar pun tak boleh nak tunjuk tulisan, nanti saya snap gambar lah. Sambil jalan tu kita boleh charge. Saya boleh charge untuk handphone, dan kalau ada power bank besar pun boleh charge terus lah. Mudah kan. Kami dah sampai Masjid Greek ni, Masjid Nurus Salam Greek. Masjid ni dia memang mesra dengan musafir lah. Saya tak pernah lagi tidur dengan setinggan dari ni, tapi saya biasa tidur di sini. Bila saya jalan sini waktu 3-4 pagi ke, kita boleh masuk. Last dulu memang saya boleh masuk, walaupun pagar dia bertutup. Tapi anda boleh saja tolak pagar tu buka. Tujuan dia tutup, saya pernah tanya, dia cakap takut anjing, binatang masuk lah. Malah dia ada signboard di situ nampak. Mesra musafir.
kedai juga. Kedai. Jadi anda boleh berhenti ni. Saya tak pernah lagi tidur, dia cakap. Tapi kalau nak tidur, saya rasa menarik tidur kat situ. Ada pokok dan ada pondok juga. Ini pondok. Tu dia. Ada pondok sudah wakaf. Yang cantik. Oh, lupa nak mention, ada homestay juga. Saya rasa anytime boleh call kot kan. Kita kalau nak tidur ni kan tak kira masa. Ni pot terbaik lah kalau malam-malam. Siap pondok boleh kan. Tapi macam biasa lah kan. Tolonglah, janganlah buang-buang sampah, sepah-sepah. Tunjukkanlah ni tempat nak bersih. Datang viral tapi sendiri yang kotor kan. Dan ada kafe kat dalam tu. Ni sesuatu yang baru. Saya rasa nampak cantik. Last datang dulu rasanya tak ada ni. Aku dah agak lama tak singgah ni. Yang bestnya siap ada kipas. Saya akan terus ke Baling rasanya. Sebab kalau saya tidur di kawasan Great ni, masalahnya saya mengejar gurun besok tak sempat. Saya nak masuk kedai tu, kedai untuk servis sikit. Setinggan saya tu ada bunyi kedai. Ada sesuatu yang longgar. Saya rasa ni je salah satunya masjid yang ada siap dobi kot. Jadi kalau sambil lepak di situ, bolehlah mendobi juga. Senang kan? Okey, update macam biasa. Sebabkan kita tak ada fix itinerary dan kita tak ada booking, jadi saya cuba pergi, saya call. Tapi saya call lah juga sebelum kita pergi. Itu yang kena biasa kan, iaitu kena call. Bila dah call, punya campsite yang dekat air panas tu dah tutup. Pakcik tu ke siapa, dia dah tak buat ke, ataupun orang lain ambil, saya tak tahulah. Dan ada campsite lain dia cadangkan. Campsite tu pula di seberang sungai saya tengok. Jadi macam mana kan kita pakai setinggan. Jadi saya buat keputusan, saya pergi nak pergi ND Survivor. Saya tak nak buat, saya simpan dulu. Saya pun tak tahu pakcik tu pun buka lagi ke tak campsite tu. Saya tak call. Jadi saya call Pahat Hill yang memang nampak macam ramai orang viral dekat dalam apa, community berkemah ni. Saya call, dia ada kosong, dia kat boleh naik. Saya tak tanya WhatsApp tu, saya tak baca lagi berapa harga dia pun saya tak tahu. Saya cakap saya berdua je. Dan dia cakap ada satu orang lagi pun rasanya guna RTT juga, berada di kawasan tu. So sebenarnya selama ni saya agak silap lah kalau saya kata hanya cuti sekolah orang ramai. Sebenarnya orang yang kaki-kaki bergerak ni, yang kaki bergerak macam saya ni, memang suka bergerak waktu kan, waktu puncak. Ada saja orang, kecuali campsite Tigis tu lah memang sunyi sebab mungkin dia orang ramai tak tahu lagi. Campsite ni yang popular ni dia ada orang. Saya harap besok ada awan kapet, sebab dia punya tarikan utama campsite Pahat ni awan kapet. Macam biasa kita mengelak lah, kita pergi cek makan dulu, kita beli nasi goreng ke whatever lah, cari air ke semua. Sebab besok pagi tetap plan saya, tetap tujuan dia. Sama ada saya naik ke Kedah kejap, saya keluar awal pergi Kedah, lepas tu saya akan naik Perlis terus. Okey, kita cek makan dulu. Mana ke jalannya? Ni ya Allah, kecilnya. Marah
orang belakang tu kita lah. Bagi signal, sorry, minta maaf. Continue on Jalan Tanjung Kakabu for 1.5 kilometers. Jalan kampung kecil. Kita ingat jalan besar macam tadi tu jalan kecil. Kompis lah jangan langgar yang orang payung. Jalan cantik lah. Sudah boleh masuk. Dari sini jalan dia tak getar dah. Biasanya tak jauh sebab ni tengok video semua kereta masuk. Ini cantik. Cuma kalau hujan mungkin berlumpur lah. Oh, hujan mungkin berlumpur. Jalan ni, jalan Kebun Getah. Pengalaman saya antara kebun getah dengan sawit lebih teruk. Sebab dia orang kat barang berat, jalan tu rosak teruk. Pelan-pelan ya. Jalan ni bukan tanah lah, macam campur pasir sikit. Okay, ada bukit tegak sedikit depan tu. Berapa persen? Berapa persen? Berapa persen bukit ni? Tu dia, 11%. Mungkin atas tu lebih sikit lah. Saya memang suspek kereta biasa naik. Walaupun dia pendek. Pagi baru pam untuk kolam ni jalan. Jadi kami sudah siap-siap sebab kalau anda tengok sekitar ni, kalau matahari keluar dan katalah anda lepak 3 hari 2 malam, memang saya suspek lah. Suspek tahan panas lah. Don't play lah. Terik. Saya target sebelum 10.30 kena keluar ni. Insight menarik untuk, tapi nak datang saya datang lewat-lewat sikit lah. Pukul 3 tu paling cepat, ataupun pukul 4.30 lah. Tak boleh tahan panas. Dan yang bestnya, campsite ni ada peti ais untuk simpan barang. Duduknya tu kat dalam sana sebelah tu. Tu sebelah kanan tu ada peti ais untuk letak barang-barang sejuk beku ataupun nak letak air-air ke. Tu akak tu pun dah kemas lah. Tandas yang cantik sebelah sana tu. Yang tu. Tandas cantik. Siap ada water heater lagi. Tu pun untuk pagi menarik lah. Baik, siap-siap kemas, tunggu kering sikit. Tapi view memang cun. Malam tadi saya bangun dalam pukul 2, saya tutup semua lampu sebab kita nak tengok bintang kan. Oh, memang puas hati. Walaupun ada awan sikit tapi jelas
jelas kelihatan bintang-bintang bila kita dah tutup semua lampu. Tidurlah dalam gelap masalahnya. Campsite ni boleh juga jadikan persinggahan jika anda tiba-tiba rasa dengan family ada barang semua cukup lengkap nak tidur, tiba-tiba boleh je call owner terus masuk campsite. Cuma jalan masuk tu yang cakap lah, kalau malam dan kali pertama pula tu jalan dia teruk sikit. Dia ada dua jalan sebelah ni untuk masuk hadapan campsite. Yang sebelah sana tu untuk jalan utama. Campsite ni elektrik 24 jam memang ada 24/7 dan saya tak rasa perlu kabel yang panjang sangat lah. 5 meter pun lebih dah cukup lah. Dan bukan generator, direct TMB supply. Tu setiap tiang ni saya rasa ada lah kiri kanan, tapi saya tak guna pun sebab kita tak ada barang-barang yang berat. Kipas pun semua pakai yang bateri lah. Dia tak pernah puas tengok ni. Saya rasa malam tadi gunung yang sebelah kanan tu macam ada orang sebab ada cahaya di puncak saya tengok. Dan ada orang nyanyi dia panggil hujan. So daripada belah-belah kampung bawah sana tu. Hujan turun sekejap tapi tak lebat pun. Tengok tanah ni masih kering. Dia turun rintik-rintik kita tetap jugalah bersedia kan. Kalau dia turun lebat tak payahlah nak susah-susah. Kena kemas nak hujan-hujan tu. Hari pacak. Sebab ni adalah campsite yang memang syok untuk duduk malam. Siang minta maaf tapi pemandangan siang sangat menarik. Pemandangan siang. Saya sebenarnya surprise juga campsite ni. Dia baru, dia masih, abang tu masih buat kerja lagi, nak buat surau apa semua lah. Tapi nak kata kurang, tak ada kurang tak. Memang cantik. Cuma kalau tengok campsite ni, dia agak rapat-rapat. Kalau anda jenis tak kisah, jiran sebelah berdengkur, is okay. Ataupun jiran sebelah anak 5 orang bising, okay. Tapi saya pakai RTT, memang saya tak duduk lah sebelah sebab saya nak pasang warning. Okey. Adakah saya akan datang lagi? Ya, insyaAllah saya datang lagi. CEO pun baik orangnya kan. Saya sampai terlupa nak bayar man tadi. Dia tak ada bunyi man. Minta maaf banyak-banyak. Nak tidur saya ingat saya belum bayar lagi. Saya nak teruskan perjalanan. Dan mari bersama-sama dengan saya untuk overland sekitar Malaysia ni. Jumpa lagi.